Morning guys. Pagi ni kita target ikan peacock bass lah. So teknik kita hari ni popo curang. Sebab apa dia curang? Sebab dia ada dua guys, SP dekat bawah. Dah lambat ni, dah dekat jam 8 dah ni sebenarnya. Jom lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekas. Ada yang nak ambil. Dik. Okey. First strike. Belah sini banyak. Oh, jatuh. Sini banyak. The group. Tadi dua-dua nak makan tak lekat pula. Okay guys, popo curang first strike. Strike kedua guys. Masih comel lotai lagi. Dah makan SP watermelon. Okay, panggil papa kau. Bye. Dia ikut lah kecil. Kena. Ni just saya sikit Aduh, saya. Sangkut pula. Aduh. Sangkut. Dia makan watermelon. Ni saya sikit. Cantik colour dia. Menggunakan teknik popo curang 2 SP. Cantik ni kalau boleh. Sekejap. Aduh, sangkut pula. Cantik kan. Ngap. Okay, kita release dia. Sekejap. Panggil yang lagi besar. Tahu? Okay. Mantap. Tu yang kecil, tadi yang besar. Ni yang besar. Aku rasa kalau yang makan kat tengah-tengah besar tau. Yang dah sampai pelupa-pelupa ni kecil-kecil, yang sorok-sorok ni. Yes, strike. Ya. Dia macam kasar. Dia makan watermelon lagi. Mana okey lah ni, saya sedap ni. Strike ke berapa? Keempat ni. Dia makan watermelon lagi. Solid dalam dia makan. Cantik. Okay, thank you for the fight. Bye-bye. Macam tu aku release. Dah pelopor mat dia kejar. Ada yang follow. Besar tu. Aduh.